Kerana berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya jua, Patik serta sekalian hadirin berdatang sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku bercemar budi berangkat ke majlis sambutan Hari Ipah Bali Peringkat Negeri Perak pada malam ini. Kehadiran sekalian rakyat jelata pada malam ini menzahirkan kuatnya jalinan harmoni masyarakat majmuk di negeri Perak Darul Ridwan yang rukun mengecapi nikmat keamanan di bawah naungan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Ampun Tuanku, Patik mohon berkenan untuk turut mengalu-alukan kerabat diraja yang berangkat mengiringi Duli-Duli Tuanku ke majlis ini, menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridwan, Raja Jaafar ibni Almarhum Raja Muda Musa, menghadap Duli Yang Amat Mulia Raja Hilir Perak Darul Ridwan, Raja Iskandar Zulkarnain ibni Almarhum Sultan Idris Abdullah Shah, dan Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda Perak Darul Ridwan Tunku Soraya binti Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Ampun Tuanku, beribu ampun, sembah Patik mohon diampun. Patik merapatkan sembah menjunjung kasih atas limpah berkenan Duli-Duli Tuanku bercemar budi berangkat ke majlis yang amat bermakna ini sebagai tanda kasih terhadap sekalian rakyat jelata. Ampun Tuanku, Patik mohon berkenan untuk turut mengalu-alukan pembesar-pembesar negeri dan persekutuan, Dif kehormat serta sekalian hadirin yang hadir, dan seterusnya menyembahkan ucapan Patik. Yang Teramat Mulia Raja-Raja bergelar Perak Darul Ridwan, Yang Amat Berbahagia Orang Kaya Bendara Seri Maharaja Jeneral Datuk Seri Raja Tan Sri Dr. Muhammad Zaidi bin Haji Zainuddin, dan Yang Amat Berbahagia Puan Datin Sri Raja Puan Sri Rasyah binti Mahmud, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zahir bin Datuk Abdul Khalid, Yang Di-Ketua Dewan Negeri Perak, dan Yang Berbahagia Datin Azmi binti Abu Samah, Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan dan isteri, Yang Berbahagia orang besar Perak Darul Ridwan, Yang Berhormat ahli-ahli Dewan Negeri dan ahli-ahli Parlimen Perak Darul Ridwan, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, Dif serta para hadirin yang dihormati sekalian. Ampun Tuanku, bagi pihak Kerajaan Negeri Perak, Patik mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Mangla Ipah Bali Watukal kepada seluruh masyarakat India di negeri Perak yang telah merayakan perayaan Ipah Bali pada 20 hari Oktober yang lalu. Saban tahun, Ipah Bali diraihkan sebagai pesta cahaya yang menyinari kegelapan, lantas membungkam kezaliman bagi masyarakat India. Perayaan ini menyalakan sinar kebenaran, sinar kejujuran, dan kasih sesama insan. Cahaya yang dinyalakan itu menjadi lambang kemenangan, kebaikan mengatasi kejahatan, dan kasih sayang mengatasi kebencian. Cahaya di Ipah Bali juga digambarkan sebagai simbol penyatuan, seperti mana cahaya pelita yang berbilang warna, namun apabila bergabung, ia memancarkan sinaran yang indah dan terang. Demikianlah juga rakyat negeri ini, berbeza kaum, agama dan budaya, namun hati-hati kita sentiasa menyatu bagi sama-sama membina negeri yang aman, makmur dan sejahtera di bawah naungan Tuhan. Perayaan Ipah Bali juga menyiratkan makna kasih dan ihsan, bahawa dalam gelita kehidupan, tangan yang menghulur bantuan dan hati yang saling memahami
menjadi pelita yang menerangi jiwa manusia, kerana kesungguhnya kasih sayang itu bahasa fitrah manusia yang menyatukan hati-hati yang berbeza di bawah sinar kemanusiaan sejagat. Namun persoalannya, adakah makna ini benar-benar masih membekas dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini, atau ia mula terhakis daripada sanubari kita, perlahan-lahan diselubungi kabus kealpaan dan tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia yang kian melupakan erti kasih, budi dan kemanusiaan. Kerana jika cahaya itu benar-benar hidup, maka ia tidak hanya bersinar di pelita ambang pintu, tetapi menyala di dalam diri manusia dalam bentuk kasih sayang, kejujuran dan rasa kemanusiaan. Barangkali inilah makna yang perlu kita renungi semula, bahawa Dipa Bali bukan semata-mata pesta cahaya yang menewaskan kegelapan di luar diri, tetapi tentang cahaya yang menundukkan kegelapan di dalam hati, kegelapan prasangka, kegelapan kebencian, dan juga kegelapan keangkuhan. Dunia hari ini tampak semakin terang dengan cahaya teknologi. Kota-kota kita pula disirami dengan cahaya kemodenan. Namun pada masa yang sama, kegelapan nilai dan akhlak kian merayap dan meluluhkan kekuatan jiwa manusia. Kita melihat satu persatu insiden jenayah kekerasan yang menamatkan nyawa tanpa belas ihsan. Kita melihat anak-anak muda yang hilang arah, mencemarkan institusi pendidikan dengan tingkah laku yang menyesakkan dada. Kita melihat masyarakat yang kian hilang rasa peduli, tidak lagi mengulur tangan kepada yang susah, tidak lagi menegur dengan hikmah. Kita semakin terbiasa melihat penderitaan tanpa sentuhan simpati, mendengar berita duka tanpa empati. Hati manusia kian beku dalam kesibukan duniawi, kebaikan dianggap lemah, manakala kejujuran pula sering dipersenda. Lebih menyedihkan, fitnah dan kebencian kini menular pantas dari ujung jari, membakar kepercayaan dan memisahkan hati-hati manusia yang dahulunya menyatu. Jika keadaan ini berlarut, maka cahaya yang pudar dalam jiwa rakyat akan memadamkan sinar sebuah negara bangsa, kerana kekuatan sesebuah negeri dan negara bukan terletak pada bangunan yang tinggi atau harta yang banyak, tetapi pada jati diri rakyatnya yang berakhlak, berjiwa besar dan saling mempercayai. Apabila hilang kasih, maka runtuhlah kekuatan bangsa. Apabila hilang kejujuran, maka terhakislah kepercayaan. Dan apabila kepercayaan lenyap, maka akan longgarlah asas perpaduan yang selama ini menjadi tiang kesejahteraan negeri. Maka sempena Dipa Bali ini, marilah kita bersama-sama membetulkan keadaan, menyalakan semula pelita keinsafan dan kemanusiaan di hati masing-masing. Marilah kita jadikan nilai kasih sayang sebagai cahaya dan perpaduan sebagai pelita, kerana hanya apabila hati-hati manusia bersinar, barulah negeri dan negara akan terang dengan kedamaian. Dalam kegirangan kita meraihkan majlis pada malam ini, sama-samalah kita mendoakan kesejahteraan rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan bencana banjir. Mudah-mudahan mereka dikurniakan ketabahan, kekuatan dan perlindungan dalam menghadapi musibah. Semoga juga setiap ujian ini mempererat rasa kasih dan keprihatinan sesama kita sebagai sebuah keluarga besar rakyat negeri Perak yang sentiasa bersatu dalam susah
dan senang. Sebelum mengakhiri ucapan, setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan diucapkan kepada seluruh jawatan kuasa penganjur di atas dedikasi serta tupus lumus merencana idea, menyusun atur cara dan melaksanakan tanggungjawab dengan begitu teratur sehingga majlis yang berlangsung pada malam ini dapat dijayakan dengan penuh adab dan tertib. Lebih istimewa, aturan majlis malam ini termasuk penyediaan menu hidangan mengambil semangat daripada pelaksanaan pimpin perani gula Negeri Perak. Dia tak ada gula malam ini. Sebagai manifestasi komitmen kerajaan negeri dalam meningkatkan kesedaran terhadap gaya hidup sihat. Semoga usaha yang bermakna ini menjadi permulaan kepada budaya baru dalam menghargai nikmat kesihatan agar rakyat negeri Perak sentiasa hidup dalam kesejahteraan jasmani dan rohani, jauh daripada segala penyakit yang datang daripada kelalaian diri. Ampun Tuanku. Demikianlah berakhirnya sembah ucapan Patik. Sebelum mengulurkan diri, Patik bagi pihak kerajaan Duli Tuanku merapatkan sembah menjunjung kasih atas limpah perkenan Duli Tuanku sudi bersemat Duli berangkat ke majlis ini. Dimohonkan rahmat dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala agar Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Tuanku dan Duli yang Maha Mulia Raja Permaisuri serta seluruh kerabat diraja sentiasa dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan kesejahteraan yang berpandangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patik menjunjung kasih Tuan. Majlis mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad atas sembah ucapan sebentar tadi. மாண்புமிகு முதலமைச்சருக்கு சிறப்பான